Kifi, masa saya bawa dia ke Mekah dengan 2 anak buah. Saya jalan lain, anak buah saya bawa untuk sorong mak kan. Lepas tu balik ke hotel, anak buah cakap, Pak Su, dia kata, tadi lalu kat kedai emas, mak kata cantiknya geram, tengok merah-merah tu. Lepas tu, mana? Tak payahlah, tak mau, tak nak. Tolak pergi beli. Sebab dia tak akan minta, Kifi. 3 urat je, 3. Dia tak akan pernah minta. Tetapi dia akan bising kalau makanan kucing habis. Kesian dia nak makan biskut. Biskut panggil. Kesian tu Abu tu nak makan biskut dah habis. Untuk dia tak pernah, Kifi. Apa yang ada orang tak makan tak habis tu dia akan kutip makan habis. Sebab dia tak nak buang, sayang. Sebab dia tahu peritnya hidup nak dapatkan duit beli makanan. Mak saya tak akan bazir. Kan. Lepas tu 9 tahun. Lepas 9 tahun hinggalah umur dia 84. Oh, dalam tu adalah kadang-kadang darah tinggi tak terkawal ke apa ke. Darah tinggi kecil manis tak terkawal ke apa ke. Kena makan warfarin. Bukan darah tinggi. Jantung. Kena makan satu ubat panggil warfarin. Warfarin tu you kena check darah everyday. Kan warfarin tu tak boleh telangkan sikit, tak boleh. Sebab takut berdarah ke dalam. Renyah, Kifi. Tapi mak saya kata, mak makan warfarin tu tak boleh makan sayur hijau. Mak jangan makan sayur ni. Dia tak akan makan, Kifi. Dia tu saya kata paling mudah setengah mak. Orang tu, bukan setengah mak orang lah, setengah orang tua. Dia tak kisah, nak makan juga. Cuci makan. Mak saya tak. Kalau kata, mak jangan makan ni, dia tak akan makan. Bila dah habis off warfarin tu, mak dah boleh makan. Dia macam, tak apalah biar. Boleh makan tak? Baru dia akan makan. Lepas tu kalau mana makan apa malam ni, jom kita makan. Tak payahlah makan kat rumah je lah. Sebab apa tahu? Saya dapat tahu, dia takut duit anak dia habis. Dia tak tahu anak dia dah jutawan. Kan? So, dia takut duit anak dia habis. Dia punya, dia tak, kita kadang-kadang saya dapat show tu. Ma, awak dapat banyak ni. Ya, banyaknya. Pada dia 2-3 ribu tu dah banyak. Gaji dia 400. yalah. Kan? Mak, kalau awak tunjuk buku bank, mak, awak ada banyak ni macam, awak nak beli rumah, nak gini gitu. Ya, banyak. Simpanlah. Simpanlah. Ajak pergi makan kat luar. Bukan makan apa, makan restoran Tom Yam je pun. Bukannya nak ajak pergi makan 5 star hotel. Bawa, masa dia segar dulu. Saya suka pergi high tea kat Hotel Legend. Tak ada dah sekarang. RM28 high tea weekend. Pergi dengan dia. Masa gemuk dia makan banyak. Oh, enjoy kami diorang. Naik taksi. Pergi kami diorang. Best. Kan. Adalah. Tapi dia tak akan pernah minta. Dan saya rasa you pun tak akan rasa you dah habis dah tanggungjawab you. Dia gini, Kifi, kita tak akan pernah puas. Bukan, tak akan pernah ready untuk mak kita pergi. Tak akan pernah ready. Wa imam macam mana sekalipun, kecuali especially saya tak kahwin. Saya tak kahwin. Hidup saya dedikasikan pada mak saya, pada Allah lah. Saya dedikasikan dunia saya, mak saya. Dunia saya, mak saya. Inilah. Dunia saya, mak saya tak ada. Sebab tu kalau saya boleh duduk US, boleh duduk UK tak balik. Tapi saya nak balik kerana mak aku. Sebab dia berkorban daripada saya kecil, bonceng basikal kan. Buat segala apa yang saya mengamuk ke apa, dia layan je. Dia jenis tak pukul, dia bising je lah. Sikit mencarut, tak pernah maki anak, tak. Saya kata saya budak yang agak demanding lah. Anak yang demanding. Kerana kita tak faham kan. Itulah jadi dunia saya tu mak saya. Hidup mati saya pada saya mak saya. Jadi bila dia, tapi saya bersyukur kenapa tahu. Kerana dia tak sakit lama. Dia tak ada macam bedridden ke apa yang membuat kita boleh menambah dosa kerana kita jaga. Kan? Allah cegah. Allah bagi cegah saya daripada melakukan lebih banyak dosa.
dengan mungkin kalau mak saya tu bedridden, mak saya tu dah kita je nak. Tapi yang bestnya Fifi, bila mak saya dah makin tua, nak jalan dia pelan-pelan, saya akan mandikan dia pagi-pagi. Masya Allah. Saya cebok, saya cuci. Lepas tu dia kata, cuci tu mah. Tak apalah. Biarlah mah. Kan. Saya cuci, saya mandi, saya shampoo, saya apa. Saya keringkan, saya pakaikan bedak, saya pakaikan pampers. Hari-hari. Dia tak bedridden. Cuma kerana dia kencing manis ke dah tinggi ke dia kena kencing banyak tu. Dia makan fusidin. Fusidin tu ubat kencing. Untuk orang untuk apa pinggang. Untuk apa tak ingat lah. Tapi fusidin lah salah satunya. Dia akan kejap-kejap kencing. Saya takut. Tapi Datuk, I tak boleh tahan. Sebab I imagine benda tu. Dan I tak tahu macam mana you hadapi waktu bila mak you tiada. Bila you tengok bilik air, you buat benda-benda tu, tiba-tiba tak ada dah. Allahu Akbar, Kifi. Lagi kalau you kata pagi-pagi you mandikan dia. Bila dia tak ada, bila you tengok benda tu, masa dia meninggal, Kifi, mula-mula, tiap-tiap hari saya pergi kubur. Tiap-tiap hari saya pergi kubur. Setahun lebih. Tiap-tiap hari saya pergi kubur setahun lebih. Kerana pada saya, hari-hari kami ke bumi tu, saya ke bumi sampai ke dalam. Yang, bayangkan gini hari terakhir, dia macam nazak, tapi dalam nazak dia tak boleh buka mata tu. Bila saya kata, masih nyaut, Kifi. masih nyawa. Saya ada video. Macam, sebab kita tak akan pernah ready. And I refuse to believe mak saya makin tua, mak saya makin uzur, mak saya tengah nazak. Bila kawan-kawan datang, kakak saya kata, telinga dah jatuh, hidung dah jatuh. Saya marah kakak saya. Kerana saya tak boleh terima realiti yang mak saya ni akan pergi. Pada saya, kejap lagi ni, makan baik-baik ni, baliklah. Habis baik kejap lagi ni, baliklah rumah. Kan, itu yang saya tahu. Itu yang saya percaya. Kan. Jadi, masa nak balik tu malam dah. Tapi 3 hari sebelum, 3 hari sebelum tu saya suap dia kuih. Maka kuih ni dia suka lah kuih Melayu kan. Suap dia pisang. Sembang-sembang. Lepas tu, baru nak balik dah. Nak balik petang. Lewat petang nak maghrib. Nak balik. Orang nak balik. Habis orang tidur dengan siapa dia kata. Tidur dengan Tini kucing. Nak balik. Tinggal lama dia kata gitu. Dia kata gitu, saya ni in denial. Tak, apa pula nak tinggal. Lepas tu, Ma tinggal lah nanti. Ma tinggal lawang, dia kata. Jangan tinggal, dia kata. Jangan tinggal. 3 hari. Jangan tinggal, nanti besok datanglah balik. Balik Ma, I just brushed it off. Lepas tu, balik besok, masa dia masuk ward tu, dia sakit perut je. Bukan sakit perut, dia rasa tak sihat badan. Bawa pergi hospital, tengah segak elok. Masuk emergency zone kuning, cek vital organ semua okey, oksigen semua okey. Lepas tu orang datang menjajah apa, beli, bagi dia makan mangga. Saya lambatnya doktor, dia kata, jom balik lah. Pukul 11 malam dah. Jom balik lah. Doktor ni bohong, cakap nak datang, tak datang. Ya, silakan. Lepas tu, tak apa Ma, tak apa. Lepas tu, makin lama makin esok, rupanya kena pneumonia dekat ward. Pneumonia kat hospital ni, dia macam, dia power. Sebab dia dah biasa ubat-ubat ni, dia power dia resistant tau. Jadi makin lama makin teruk, sehinggalah hari ke-6, hari nazak tu. So masa petang tu, dia dah tak makan, dah 2 hari tak makan lah sebab dia duduk gitu. Tapi, saya tetap in denial, mak ke okey. Jadi panggil kalau dia tak jawab, mengarut macam kecil-kecil dululah. Mas, lagi tak jawab. You rasa? I akan panggil. Ma. Okeylah. Dalam tengah nazak tu, dia menyaut. Orang lain cakap ke apa, dia senyap. Yelah, orang kata masa tengah nazak tu, dia dah nampak apa, Wallahualam lah kan, alam gaib ni. Tapi dengan saya, dia nyaut. Tetap nyawa ni. Lepas tu nak balik.
Ma, abang balik dulu ha. Sebab saya cakap Kifi, tonasi saya apa, saya tak ada rasa, walaupun dalam ni remuk redam, saya tak ada tunjuk sebab saya nak percaya, walaupun saya mungkin tak percaya subconsciously, tapi saya nak percaya yang mak aku nanti okey. Itu saya. Lepas tu, Mak, awak nak balik dulu. Pukul 9 lebih. Nanti esok awak datang kan, nanti Mak baik-baik, makan ubat, lepas tu nanti kita balik lah. Nyaut. Tetap. Pukul 9 lebih malam dah ni. Mak balik dulu lah. Mak, okey Mak. Mata tak buka. Balik lah on the way. Balik jauh PPUM Kota Damansara tu kan dengan belok-belok. Sampai je rumah. Cousin tunggu. Sampai ke rumah. Awang, datang sekarang. Saya masa tu ingatkan dia tengah nazak. Doktor tengah resuscitate. Pergi-pergi dah tak ada Kifi. Kifi masa kita balik tu Kifi. Dia tengah gini gitu kan. Duduk macam bangun gini sikit. Saya sampai dia dah terbujur. Daripada baju hospital, nurse dah tukar pakai jubah Hasan masa lagi masuk ward tu Kifi. Dah gini dah. Allahu Akbar Kifi. Astaghfirullahalazim. Macam kita dalam disbelief satu, dalam sedih satu, dalam ingat Allah satu. Macam Allahu Akbar. Masa tu Kifi tak tahu nak kata apalah. Tak tahu nak kata apa. Lepas tu, doktor, misi nak buat apa tak tahulah, nak ikat. Dia kan suruh kita keluar. Tak, kata. Saya nak tu kan. Rupanya, lepas saya balik tu kejap, misi masuk, nak tukar pampers. Dan nak mandikan. Nek, minta maaf Nek nak mandi Nek gitu dia nyaut lagi. Mandi pakai pampers, duduk. Baring balik terus. Tiba-tiba dia ada beberapa hari tak bercakap ni. Awang. Dia panggil. Awang 3 kali panggil nama saya. Tadi, 3 kali. Lepas tu cousin kata, Su, dia panggil Su. Mak Su. Su, awang pergi semayang, nak tenangkan dia kan. Awang pergi semayang, lepas tu panggil kakak saya 2 kali. Pah, gitu. Apa semayang Su? Su tidur lah Su tidur. Next, nurse masuk nak check apa benda BP. Tak ada dah. Dia pergi tenang. Tak ada dengar tarik nafas ke, susah ke apa. Last panggil nama itulah. Masa tu lah bila cousin saya cakap, saya punya menyesal. Kenapalah aku balik tadi. Tapi saya ingat cousin saya kata, Allah atur. Mungkin kalau saya ada kat situ, saya akan melalak meraung. Yalah. Kan. Tapi apa saya cakap Kifi, 2 hari selepas tu saya ada demo. Demo masak. Nak tak nak dah ambil 2 orang ni pergi. Mak meninggal 25/9 2020. 26 ke 27. Ada demo ke 3 days after that demo masak buat Kifi. Kerana komitmen dengan orang ni kan. Kalau kita tak pergi, kita bagi tahu mak saya meninggal. Habis orang punya event ni macam mana? Kan? Buatlah juga. Ceritalah dengan audience. Berderai-derai Kifi. Masa tu baru fresh kan. Sekarang dah okey lah. Kalau dulu ya Allah. Hai. Okey. Datuk, dah cukup dah lah air mata. You nangis beria-ria. Air yang beramur-amur ni. Cukup Datuk. Semoga arwah ditempatkan sama orang-orang. Amin. Satu nak cakap. Lepas ke bumi, saya balik rumah. Saya nak pergi balik kerana saya rasa apa tahu. Aku tinggal mak aku kat situ. Tak tahulah. Kebetulan tu petang, kubur pula Kota Damansara tutup pukul 6. Nak pergi kubur dah tutup. Kalau kubur saya main tidur agaknya kat situ. Tapi apa yang saya boleh katakan, imanlah yang membantu saya, yang remuk redam ni, tak kerja, tak apa ni. Saya pergi ke pondok Pasir Tumbuh. Situlah saya jumpa tenang.
Berapa lama Datuk? Saya pergi duduk seminggu, 2 minggu, lepas tu saya balik, pergi lagi balik. Buat tahlil. Selesaikan arwah mak punya yang bayar fidyah. Duit-duit dia yang ada tak banyak. Duit dia apa, saya ambil duit dan betul lah masa tu, kita pegang ATM card dia. Keluarkan semua dulu. Sebab kalau tidak, mana raya kan lambat kan. Keluarkan semua dulu, tak apa, RM10,000, RM20,000 gitu je. Tak banyak. Saya bawa pergi ke Pondok Pasir Tumbuh, suruh ustaz-ustaz tu kirakan. Dia kira daripada umur dia balik, fidyah semayang dengan puasa, kita bayar semua. Dengan beras. Dengan beras kan, so ustaz dia uruskan semua. Tolak beras, tarik bunga beras untuk macam bayar, aku terima, aku bagi, aku terima. Macam itu, selesai. Lepas tu buat tahlil, buat apa. Kebetulan pergi kat situ, kena Izzat. Kan Izzat ada situ. Yeah. Izzat yang tolong arrangekan. Sebab ada kawan. So, buat tahlil kat situ kebetulan, saya pergi, mak meninggal tu, ustaz ngajar kitab orang meninggal. Cerita pasal orang meninggal. Jadi saya tanya semua macam mana alam kubur. Macam kita nak tahu kan mak kita macam mana kat dalam ni. Kan apa, lepas meninggal ke bumi apa jadi. Jadi dengan ustaz terang tu, nangis-nangis lah dengan budak-budak tu semua nangis. Tapi daripada situ kita bina kekuatan. Kenapa kita percaya? Ya Allah. Alhamdulillah. Dengan itulah. Kalau tidak saya mungkin gila. Memang mungkin gila. Kerana itulah yang, tu saya kata, saya beralih pada agama. Saya beralih pada agama lah. Saya beralih pada sebenarnya Allah. Sebenarnya itu lebih cantik sebenarnya. Datuk, dan you dianugerahkan dengan seorang anak angkat cerita pasal Faik. Okey. Masa sebelum tu, masa mak saya masih kuat lagi. Kuat pun tak kuat lah. Memang saya lama nak ambil anak angkat. Dia kata jangan, tak payah. Mak dah tua, tak ada nak jaga gitu-gitu. Lepas tu, Abi. Ya. Abi kan ada 2. Abi kata, kau nak? Ada. Besok pukul 10 pagi ambil. Saya pujuk mak. Lepas lama tu tak nak. Suka hatilah ambil lah, dia kata. Ambil, cakap dengan Abi. Abi kata ada seorang, dia kata. Pukul 10 pagi besok, kau ambil kat sini. Pukul 8 pagi, Abi telefon. Sorry, orang dah ambil. Tak ada rezeki. Jadi, tak ada rezeki cakap, tak dapat. Jadi, saya tutup pintu hati. Tak ada peduli pasal anak angkat. Banyak tahun kemudian tu, Faik muncul yang tak plan. Faik muncul dalam hidup saya dengan mak saya 2 tahun. Mak, Allah ambil. Jadi macam nampak Allah ambil ni, Allah ambil mak, Allah bukan gantilah. Macam nak ubatkan hati dengan Faik. Mungkin. Jadi kalau saya tak ada Faik, dulu kalau saya nak berjalan mana-mana, nak beroperasi lah, sebulan, 2 bulan saya pergi sebab tak fikirkan masa tu mak saya tahu. Sebelum saya pergi, ubat mak saya dah hasilkan untuk berapa lama hasil-hasil bercakap gini. Tapi bila ada anak dia lain. Anak nak pergi sekolah, anak itu, anak ini. Jadi saya tak berapa jalan sangat. Jadi adalah mungkin kalau saya tak ada Faik, mak tak ada, saya entah ke mana-mana. Tak tahu sesat ke apa ke kan. Bukan sesat agama lah. Tapi mungkin saya bawa hati, bawa diri, pindah ke tempat lain ke apa, wallahualam lah. Sebab kita macam tak ada tanggungan, tak ada tanggungjawab dah. Selain pada tanggungjawab pada staff saya lah. Nak bayar gaji dan sebagainya kan. Dengan student. Tapi kerana Faik lah yang pegang kaki saya di bumi. Alhamdulillah. Faik. Terima kasih Faik. Alhamdulillah lah. Okey Datuk, I nak tanya. Okey, 1-2 soalan lagi. Datuk, raya saja saya tengok Tuanku Sultan. Alhamdulillah. Macam Maduli. Macam Maduli berangkat datang ke kediaman Datuk. Alhamdulillah. Macam mana boleh ada keakraban tu? Mesti ada salah silah pengakraban tu di antara Datuk dengan William. Saya sebenarnya memang berkawan daripada kecil dengan satu keluarga. Almarhum bodoh tuanku pun saya panggil mama. Dan adik-adik tuanku ni saya panggil kakak, abang. Jadi saya bercampur. Tapi kerana masa saya berkawan dengan adik-adik dia tu, tuanku dah jadi Raja Muda. So dia duduk istana Raja Muda.
Dia ada urusan lain. Jadi kami tak adalah bercampur. Macam saya bercampur dengan adik-adik dengan almarhum kakak dia juga. Kerana kebiasaan itulah. Dia bukan baru kenal. Jadi bila saya ada rumah yang saya rasa sesuai untuk sila tuanku, saya sila dan tuanku sudi. Tuanku berkenan untuk berangkat. Jadilah, itu je lah. Dan hidangan yang wajib ada? Alah, hidangan. Tak, tuanku Sultan Mizan, tuanku tuanku Sultanah Nur Zahira, Raja Muda dengan anak-anak dia semua akan santap apa yang saya hidang. Tak ada request nak makan ini, nak ini. Tak ada. Sekali duduk rumah saya 3 jam. Datang pukul 12 lebih, pukul 3 lebih baru balik. Kami semua dah berjemaah. Benda yang orang tak nampak kan. Kami bercerita benda biasa. Kami bercerita benda biasa, cerita pasal kecil-kecil. Kami akan gelak. Sebab tuanku mungkin rasa at ease. Kan dia tak rasa tak ada protokol. Of course lah, kita hormat. Tapi tuanku dengan cedok sendiri makanan. Dia jadi nampak dalam video. Nampak the human side of seorang sultan. Ya, betul. Kan? Kalau selama ni kita nampak semuanya prim and proper. Tapi bila datang ke rumah yang tuanku selesa, dia boleh jadi diri dia. InsyaAllah. That's why dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada tuanku selesa dengan saya. Tapi pada masa yang sama, dia tetap raja, kita tetap rakyat. Kan? Kena ada boundary bercakap. Kena adab. Terengganu adab tinggi. Katakanlah contoh, kalau tuanku nak minta saya masak. Dia tak titah saya masak. Dia akan tanya, Chef, okey ke? Sudi ke kalau masak untuk masa itu? Lepas COVID, Tuanku Sultan Pahang Agong. Tuanku Sultan Pahang berangkat, Tuanku Sultan Kelantan berangkat. Jadi dibuat a very special, intimate lunch. Tanya, boleh ke kalau Chef Zam masak? Boleh, of course. Untuk raja kita kan, of course. I'm delighted. Masak, Alhamdulillah. And dia puji. Dia dah macam, saya baru keluarkan buku. Buku masak. Saya minta Tuanku Sultanah tulis prakata. Saya tunjuk kata, Tuanku siap dah. Cakap Terengganu. Lalu orang tanya, cakap Tuanku Sultan cakap apa? Cakap Terengganu lah. Dia orang Terengganu. Tuanku Sultan cakap Kedah. Tapi itulah benda yang orang kata, bila meletup kat internet jadi viral, ada orang tak suka. Ada orang kata macam, Chef Zam nampak terlalu bebas keluar masuk raja. Tak, saya jaga adab saya jaga batas saya. Saya tetap rakyat, dia tetap raja saya. Dan saya amat, orang kata berbesar hati yang Sultan negeri saya sudi berangkat, beraya di rumah saya. Orang kata it was such a big honor. Kan? Dan untuk tuanku sudi datang berangkat, tahun demi tahun, kerana saya tak melampaui batas mungkin. Kan? Kalau saya buat ikut dan, sekali tu tak ada dah lah. Kan? Kita tahu diri kita siapa, kita tahu macam mana kita nak berkomunikasi, biar raja gitu rasa selesa, dia datanglah lagi. Ya, betul. Sultan pun nak juga beraya. Kan? Instead duduk kat istana, keras kejung gitu kan. Buat apa? Dia nak beraya, dia nak rasa macam orang biasa. Dia nak boleh berbual macam kita berbual. Itulah yang saya sediakan di rumah. Kalau kita nak bersembang ni, sampai dulu. Tahu tak apa? Habis kodak. Banyak sebenarnya kalau nak tanya lagi sebenarnya nak bersembang seronok ni. Tapi kita terpaksalah kan hujung-hujung ni kan. Mana dia jumpa kita satu episod. Tak apalah, tu you buat podcast you sendiri. Dengan nak deal. Datuk, dengan keadaan sekarang, dunia, our economy, akan affect F&B. Oh yes. Barang-barang akan naik. Oh, most definitely, yes. What's going to happen to F&B punya industry ni nanti? And ada what yang affect to your business also? Okay, yes. Kalau F&B industry ni ada yang thrive, ada yang meletup, yang even orang kata bukan saja B40 yang merasa M40, dan juga
T20 pun rasa peritnya. Kan, T20 pun rasa peritnya kerana bila berlakunya perang di Timur Tengah yang menyebabkan memberikan kesan yang orang kata direct pada ekonomi dunia, nak tak nak memang katakanlah benda yang berlaku tak usah kita cerita Hormuz lah. Ingat tak a few years ago India banjir, bawang tak boleh hantar. Betul? Tak akan menanah kita kat sini cari bawang. Naik harga bawang. RM12 lebih sekilo. Ini cerita pasal minyak. Minyak yang sebagai orang kata punca, benda-benda lain akan affected. Kan? Untuk F&B ni sebenarnya, ramai juga orang tanya saya, tak nak ke buka restoran? Bukan tak nak buka restoran, saya tak nakkan pening kepala. F&B margin nipis, Kifi. Human capital susah nak cari. Orang tak nak kerja. Nak cari pekerja susah. F&B punya pekerja hari ni datang, besok MC, lusa ada function, dia ambil sick leave. Dia kata, kucing beranak pun tak datang kerja. Kan? Macam-macam. Itu common. That's why kita punya F&B workers dalam Malaysia yang kebanyakan foreigners. Kerana kita, budak-budak lokal, kita tak nak kerja teruk. Especially dengan kemunculan yang nak jadi influencer, orang kata ingat senang duit. Kan? Jadi budak-budak, especially ramai juga culinary graduate, hotel management graduate yang tak bekerja dalam bidang tu. Kerana dia tak nak payah, and starting pay pun RM1,700, RM1,800. Kerja, perit lah. Kan? Tetapi dia belum jumpa manis ni nanti. Kan? Tetapi cerita pasal F&B business ni, nak tak nak memang kena naik harga. Tetapi apa yang merisaukan saya, harga naik, kualiti jatuh. Harga naik? Kenapa harga naik, kualiti tak boleh jatuh? Sebab orang ramai nak untung lebih. Dia tengok pada margin dia. Contoh, Kifi, kalau food fest lah, ni critical sikit lah. Kalau food fest, you all pergi food fest, satu-satu benda dijual dengan harga yang tak masuk akal sekarang. Padahal benda-benda tu hanya lemak gula. Cheese leleh ke apa, trend juga. Cheese leleh, coklat leleh. Semua tu minyak kelapa sawit. Bukan true real cheese pun, bukan dairy base pun. Semua sintetik. Tetapi orang kita mungkin oleh kerana kekurangan orang kata kesedaran, kekurangan ilmu, ingat tu the real stuff. Tak. Kalau cheese yang self-stable tu, yang keras daripada Indonesia ke apa tu, semuanya sintetik. Jangan terpedaya. Dan kalau yang pakai, sekarang orang pandai dah, couverture chocolate, compound chocolate, dalam tu semuanya minyak kelapa sawit. Dan bila dia melt the chocolate, contoh, dia letak, dulu kita, masa saya belajar, kita letak minyak jagung, mahal sikit lah. Dan ni, sekarang orang pakai minyak kelapa sawit. And lele, irup, sup. What happens to your health, to your body? You masukkan lemak, tepung, lemak saturated fat, unsaturated fat, semua masuk kat situ. Tetapi orang kita gilakan benda tu. Saya malas nak sebut ada yang aiskrim tu kan, aiskrim ke apa ke kan. Kerana benda yang dibeli pada harga RM20-30 yang kek dalam bekas ni, letak kek, basic sponge ke, basic sponge yang biasa. Bubur cedok chocolate sauce, RM40, RM50. Yang datang beli orang mana? Tak orang kita. Ada nampak Cina, India tu? Tak. Maaflah, kontroversi sikit lah. Sebab kita ni orang Malaysia ni FOMO. Kan? Fear of missing out. Kan? Orang Singapura, dia kata kiasu. Aku nak kena dulu. Sebab je aku boleh post. Aku dah makan. Sedap tak sedap, mahal tak mahal, nak tunggu gaji cukup bulan dapat gaji meleleh. Kan? Tapi kerana FOMO, nak kena trendy, nak kena, aku pun dah rasa, aku pun dah beli, bergolok bergadang, tak apa. Itu pada saya memang needs to change. Tapi tak tahulah KKM boleh keluar regulation ke tidak. Kerana kalau kita tengok pada food fest, semua minta maaf cakap makanan sampah.
Kebanyakan. Ada yang bagus, ada yang sedap, ada healthy food, yes. Tapi kebanyakannya lah. Yang leleh itu, leleh ini. Tapi yang leleh tu lah, yang viral tu lah orang gini. Berapat punya. Padahal yang dijualkan tu semuanya lemak dengan gula. Itu dah cerita. Colouring of course. Yang very detrimental to health. Tapi kerana trend, itu dah laku dulu. Bukan sedap pun Rifi. Saya kadang-kadang minta masyarakat adalah usahawan hantar. Tak sedap mungkin bagi kita yang dah berusia ni. Yang kurang gula-gula semua. Mungkin jugalah. Tapi, ada yang macam tong pun pergi beli. Kan? Tapi saya mungkin lah, ya mungkin usia jugalah. Saya nasib baik zaman saya muda dulu, benda-benda ni kurang. Jadi kita tak terjebak. Okey, so sebelum kita akhiri, ada kata-kata jujur dan ikhlas nasihat kepada mereka yang dalam... Satu lagi Kifi, saya rasa tahun ni banyak F&B outlet tutup. Itulah ya tu. Macam mana tu? F&B outlet saya akan tutup, ramai orang akan kehilangan pekerjaan. Kenapa Datuk Syah menyatakan? Kerana raising cost. F&B satu dua, raising cost dengan staffing. Inilah yang paling orang kata boleh botak kepala owner. Raising cost dengan F&B. Kawan saya ada seorang tu, dia ada di hotel. Benda sama, nak cari orang. Okey. Orang kata solution, ambil foreign workers. Permit, seorang RM40,000, RM12,000 nak dapat. Seorang dua tak cukup. Takkan sekali nak keluar, nak ambil 10 orang, nak bayar RM100,000 lebih untuk permit. Macam mana nak survive? Dengan raising cost, kita naik harga naik harga RM50, orang dah bising. Viral kan? Macam mana nak hidup? Gaji bagi RM1,700 kata menekan-nekan. Tapi kos ini naik, sewa takkan kurang. Ramai saya rasa. Tahun lepas dah banyak tutup, tahun ni dah ramai tutup, tahun ni akan lebih banyak tutup. Yang nak jual kerana dia tak boleh nak sustain. Kalau tiap-tiap bulan duduk gini, tiap-tiap bulan nak kena top up, mana maunya. Itu sebelum perang. Sebab perang lagi teruk. Gaji kita tetap sama. Kos meningkat, makan, minum semua dah meningkat. Diesel naik sampai RM5 lebih. Bila diesel naik RM5 lebih, tak ke kos pengangkutan untuk kita beli barang akan pass to the consumers. Jadi kos naik, gaji banyak tu, kedai tutup. Kalau restoran besar belum dia tutup, apa lagi yang akan hidup apa tau? Yang tepi jalan. Yang akan hidup sebab, tapi satu bagusnya F&B industri ni, Kifi, kalau saya cakap dengan student saya, dengan parents dia, adalah industri yang tak akan mati. Kenapa? Perang ke ribut ke COVID ke orang tetap kena makan. Masa COVID orang tak payah, kalau economic downturn, orang tak boleh nak pergi, tak perlu nak pergi beli baju baru, cantik baju Kifinia. Tak perlu beli baju baru, tak perlu buat kerinting rambut, color rambut, tak perlu beli wig. Yang tu kan. Kan? Tetapi orang tak boleh tak makan. Kita tak cerita pasal fine dining restaurant, Michelin star restaurant ke apa ke. Kita cerita pasal the basic needs. Basic needs orang tetap kena makan. Jadi, pada mereka yang ada kemahiran memasak, industri ini tak akan pernah mati selagi orang perlu makan untuk hidup. Betul. Dia tak akan pernah mati. Campaklah ke mana pun graduan atau seseorang yang pandai memasak, ada skill memasak, dia akan sentiasa dapat kerja, KP. Itu saya garanti. Marilah masuk ke college with talents. Sempat promo. Ya. Okey, last question tadi ingat tanya soalan lain. Dah hujung macam tu, kita putui soalan tu. So, kepada mereka-mereka, dengan keadaan ekonomi F&B semua, kalaulah dihidangkan dengan makanan yang tak berbaloi dengan harga tu, kita lingkup meja. secara jujurnya apa yang Datuk Syah boleh katakan kepada nasihatlah kepada mereka yang sediakan makanan ni? Kita share rezeki biar berkat.
Tak berkat, kita dapat banyak, kita tak tahu mana pergi. Kalau berkat dapat sikit pun cukup. Itu je lah. Masya Allah. Kan? Alhamdulillah. Alright, terima kasih kepada Datuk Chef Wan. Chef Wan lagi. Datuk Chef Sam, minta maaf. Sorry. Nak kena dah episod depan Chef Wan ni. Terima kasih banyak-banyak Datuk Chef Zam kerana sudi bersama dengan the ex-editor. Saya Kifi Raza dan semoga kita dapat bertemu lagi. InsyaAllah. Terima kasih Kifi Raza dan juga the ex-editor program podcast sudi jemput saya. Kita orang kata saya doakan letup podcast ni. Amin. Boleh panggil lagi. Amin. Duduk bawah lampu yang cantik ni lagi. Dan saya juga tunggu podcast sendiri daripada Datuk Chef. InsyaAllah doakan ya. Okay, terima kasih and jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Dalam The Ex Editor bersama saya Kifi Raza. Bye.